Hai, Assalamualaikum dan salam hormat. Okey, pagi ini saya nak share kepada anda macam mana saya promosi produk Shopee menggunakan Facebook Group. Okey, so ini ada grup saya, grup motor lah. Grup motor ni anda boleh buat sendiri ataupun anda terus beli dengan orang. Okey, contohnya macam grup ni saya buat sendiri. Dia dah ada lebih kurang 5,000 member. Okey, nak buat grup motor ni, kelebihan grup motor ni sebab orang sendiri akan join. Kalau dia nampak nama grup tu, nama motor yang dia beli, mesti dia akan join punya. Okey, terutama kalau motor tu dia baru beli. Kalau anda buat grup nama Yamaha NMAX contohnya, kalau dia baru beli motor, dia search kat Facebook, dia nampak grup, dia akan join lah. Tapi janganlah buat nama grup model motor yang dah ramai orang pakai kan, ataupun yang dah lama keluar. Cari yang model-model baru nak keluar. Okey. Lepas tu bila kita nak buat posting, kita jangan terus letak link. Okey, kita gunakan ChatGPT untuk buat konten lah, untuk promote. Contohnya lah, saya tunjuk yang saya promote kat sini. Ni saya promote windshield. Ni ayat ni menggunakan ChatGPT. Saya bagi tahu owner ATX, korang pakai windshield macam ni tak? Lepas tu saya letak link Shopee kat sini. Okey. Ni ada contoh produk yang saya dah promote tu. Ada banyak kat sini. Nampak ni? Ni windshield dia yang saya promote tu. Dapatlah RM9. Okay. So hari ni saya nak, ada beberapa lagi lah yang beli. So hari ni saya nak promote helmet budak ni. Sebab yang ni produk ni universal. Okay, produk ni agak universal. Jadi kita akan gunakan produk ni untuk kita akan promote lah. Okay. So apa yang saya akan buat lah, saya akan screenshot. Saya screenshot macam ni. Okay. Saya copy. Dan saya buka ChatGPT. Saya copy paste masuk dekat chat ni. And then saya bagi arahan supaya buatkan promosi produk ini untuk saya, buatkan ayat promosi, letak dalam grup Facebook. Lepas tu anda buat, letak link affiliate anda terus. Contoh macam ni kan, saya copy, saya pergi dekat sini, mana, custom link, paste. Jadi saya letak je lah FB group kat sini supaya saya boleh retag. So get link, saya copy link ni, kemudian saya masukkan dekat sini. Saya tekan link berikut. And then tekan butang enter. Okay, so dia akan analyze image. Okay, dia akan terus baca gambar tu dan dia terus buatkan ayat. Dia akan terus bagi ayat lah untuk kita letak dalam Facebook group. Okay, dan saya akan gunakan gambar dekat Shopee tu sendiri untuk generate gambar yang menarik. Contoh kan, macam ni contoh, saya ambil yang ni. Saya scroll bawah sikit, kita tengok gambar customer yang dah beli. Kita ambil yang ni. Tak nampak yang jelas lah. Okay, kita ambil terus dekat sini lah. Okay, kita copy image. Kita masukkan, paste image tadi. Buatkan gambar yang lebih profesional.
versi studio. Okay, saya minta buatkan gambar yang lebih profesional versi studio supaya posting kita ni tak adalah sendu ataupun tak adalah tak menarik kan. Kita nak buat gambar yang menarik dan kita kena letak ayat yang lebih menarik macam ni lah. So dia dah siap headline, helmet budak Onza K1 Sirim certified. Ni penting juga ni. Mak ayah jangan kompromi bab keselamatan anak ya. Okay, kat sini dia bagi tahu kelebihan. Dia detect based on apa yang ada pada gambar lah. Okay, so kita tunggu siap gambar dia. Atau nak guna gambar terus boleh, tapi gambar ni kurang cantik lah. Nampak ni, dia dah buat versi yang lebih menarik. Okay, saya tekan save. Kemudian masuk dekat group lah. Okay, kemudian kita just upload kat sini. Letak gambar. Kemudian copy paste ayat tadi. Masuk dekat sini. Okay. Kemudian kita kemaskanlah sikit ayat dia, susun sikit. Link Shopee ni kita letak 3. Saya letak 3 lah. Biar nampak. And then tekan butang post. Dah siap. Tapi saya taklah promote hari-hari. Saya letaklah seminggu sekali ke 2 kali sebab kita bukannya nak. Kalau kita letak crowd sangat, nanti grup ni dia akan jadi macam ada member yang akan menyampah lah. Okay. So kalau sekali-sekala kita letak boleh. Okay. So by the way, grup ni saya plan nak jual. Kalau anda minat, boleh message saya lah berapa harga nak jual. Hari tu saya letak harga 2,500. Sekarang 3,000 lah. Okay. Kalau nak lah, kalau tak nak tak apa. Saya just offer je. Okay. Sebab grup ni dia semakin membesar. Cuma posting kena konsisten lah. Anda kena rajin lah. Saya tak ada masa sebenarnya nak update dalam grup ni. Saya hanya promote link Shopee je macam ni. Okay. So itu saja tips dari saya cara nak promote barang Shopee menggunakan Facebook group. Yang pertama, anda boleh buat grup bukan saja motor, maybe grup kereta ke ataupun grup hobi, orang yang memancing ke, benda-benda yang melibatkan apa-apa saja hobi ataupun barangan yang boleh dibeli di Shopee. Okay, anda kumpulkan sebagai satu komuniti. Lepas tu anda inilah bolehlah promote barang dekat Shopee. Okay, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.